untuk menekan Amerika dan seluruh negara di dunia dengan mengatakan kamu tak boleh berdiam diri ketika Amerika melaksanakan pembulian. Kamu berdiam diri dan menyokong Amerika dalam perang Iraq. Kamu berdiam diri dan menyokong Amerika dalam perang Afghanistan. Sekarang perang ini menjadi apa yang dipanggil perang strategi baru Iran. Kami membalas kepada seluruh dunia yang membiarkan Amerika bermerajalela dengan kamu semua tidak mendapat minyak apabila kami menutup Selat Hormuz. Jadi apa yang ada di Pakistan ni agak rumit. Satu adalah kerana Iran berada dalam keadaan dia dipaksa bersetuju pada banyak syarat yang ada dalam ni. Ni 14 syarat, tuan-tuan print screen, nanti tuan-tuan baca lah ataupun tuan-tuan boleh cari dia tengok heading yang print screen, nanti tuan-tuan tengok heading code yang Arif letak ni 14 point draft memorandum 17 Jun ni tuan-tuan akan boleh tengok. Dengan jelas menunjukkan setiap memorandum ni Amerika yang tak penuhi. Ni setiap memorandum ni Amerika tak penuhi. Di mana Iran tidak pernah melanggar, Amerika yang tidak memenuhi. Dan lebih besar lagi adalah kesan yang kita bimbang adalah sampai ke tahap ini. Hari ini adalah keluaran baru Goldman Sachs, salah satu daripada agensi yang membuat penarafan harga minyak, memberi penarafan yang lebih tinggi. Sebelum ni saya beritahu pada tuan-tuan, JP Morgan mengatakan $100 ke $110 USD bila masuk 1 Oktober. Tapi Goldman Sachs kata akan sampai $120 USD per barrel. Berarti akan meningkat pada kadar hampir 100% daripada harga sebelum perang. Iaitu kira-kira 70 ke $72 USD. Ini yang tuan-tuan kena faham bahawa akhirnya nanti kalau tuan-tuan tak print screen dan saya tak tunjuk, nanti orang pakai video pula. JRA kata harga minyak tak turun. Sebab di Malaysia ni video dan pengetahuan banyak digunakan untuk troll. Jadi orang yang tak follow live, dia follow video troll. Dia pun fikir bahawa dalam dunia ni adalah kisah Zainal Rashid Ahmad. Sedangkan Zainal Rashid Ahmad, ZRA stream berkisahkan tentang kesan dan impak kepada penduduk dunia termasuk kita. Yang akan menanggung beban yang mana kesan perang di Selat Hormuz dan kalau merebak sampai ke di Laut Merah, harga minyak mencapai $120 USD. Jadi saya terpaksa pakai kertas ni supaya tuan-tuan potong besok. Kertas ni akan merujuk kepada kefahaman kita semua. Saya tak kisah kena troll, tapi kisahnya bodohnya orang kita apabila membaca troll tanpa melihat bahawa ini bukan kisah seorang peramal harga minyak. Ini adalah kisah bagaimana geopolitik yang sangat organik, yang sangat dinamik, berubah daripada masa ke masa, tetapi impaknya. Jadi kajian impak yang dibuat sekarang ni adalah kajian impak yang berasaskan kepada penasihat kepada semua pelabur. Goldman Sachs ni berpengaruh sama seperti JP Morgan dan Morgan Chase Bank. Tapi ini adalah yang latest Goldman Sachs keluarkan hari ini. Supaya semua orang faham, sekiranya harga minyak mencapai USD $120, berarti industri akan terhenti kerana kos pengeluaran akan menjadi mahal. Barangan ekspor akan menjadi mahal. Jadi ada dua. Satu adalah di Malaysia kita tak akan mampu lagi menampung subsidi bagi bekalan elektrik pada kadar harga yang sama kerana TNB membekalkan elektrik dalam negara kita berasaskan minyak. Yang kedua, industri penghilangan tak akan membantu kerana kos pengeluaran akan jadi mahal kerana guna tenaga. Dan kenapa berapa lama TNB akan boleh bertahan? Kedua subsidi ini adalah dua benda yang berkembar. Maka kita di Malaysia akan jadi marah untuk mendesak kerajaan mempertahankan kedua-dua subsidi. Satu adalah subsidi minyak kita pakai dalam bahan bakar kenderaan, satu lagi subsidi minyak yang kita pakai dalam bahan elektrik di rumah. Dan pada waktu yang sama juga, ada satu ruang yang kerajaan tak boleh kawal, iaitu keengganan dan keperlahanan industri yang tak nak keluarkan produk kerana harga minyak menjadi begitu mahal, kos pengangkutan dan ekspor yang menggunakan kapal menjadi begitu tinggi, berarti banyak industri yang sekarang dah terjejas. Saya balik kepada data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia. Tuan-tuan boleh Google data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia pada Mei 2026. Apa kata data Persatuan Penghilang Malaysia? Menurut data Penghilang Malaysia, sejak perang ni berlaku, iaitu pada 28 Mac 2026, belum langkau 28 Februari 2026, belum langkau setahun, 5% daripada syarikat penghilang industri di Malaysia ditutup kerana tak mampu bertahan. Walaupun perang baru masuk 4 bulan. Ada 28% lagi syarikat akan ditutup kerana aliran tunai syarikat penghilangan ni hanya bertahan pada bulan Julai. Berarti Ogos kalau tak ada ekspor baru, terutama perabot dan barang-barang pembuatan lain daripada Amerika Syarikat yang menjadi janaan utama. Ini adalah kesan pada orang Johor. Kerana industri yang membekalkan pembuatan perabot yang menjadi sebahagian daripada ekspor utama kita ke Amerika yang menyediakan puluh ribu peluang pekerjaan ni adalah industri yang berasaskan kepada permintaan Amerika dalam perabot. Selain daripada mereka yang bekerja dalam sektor penghilangan di Pulau Pinang, di Lebah Kelang dan juga di Johor, di mana chip Malaysia ni yang dikeluarkan 28% pembelian chip ni adalah Amerika. Kalaulah harga kapal, minyak kapal menjadi mahal dan pelayaran ke Amerika adalah jauh, Amerika akan menghentikan import daripada Malaysia. Dia akan berhenti dan ini juga sama kesan akan dialami oleh Nvidia yang berada di sektor chip yang berada di Taiwan kerana dia juga perlu berlayar jauh
untuk sampai ke Amerika, menjadikan permintaan chip di Amerika di seluruh dunia akan merudum dengan begitu teruk. Dan ini adalah jalur-jalur yang di mana orang akan kehilangan pekerjaan. Balik pula kepada dua jalur. Sekiranya kerajaan tak mampu untuk menampung kos TNB, maka dia terpaksa juga bagi subsidi pada TNB. Nak kekalkan bil elektrik pada harga yang sama, nak mengekalkan minyak yang tuan-tuan isi dalam kenderaan pada harga yang sama, dikuncupkan lagi bajet daripada kementerian-kementerian yang ada. Sekarang ni bajet kementerian ni kuncup. Kerana dana yang ada dalam peringkat kementerian terpaksa disalurkan untuk menanggung subsidi minyak kita yang kerajaan letakkan dalam peruntukan belanjawan 2026 hanyalah 16 bilion. Dan sekarang pada harga $100 USD purata, kita akan mencapai 40 bilion ringgit. Tuan-tuan boleh bayang pula berapa banyak pula kerajaan kena keluar kalau dia nak subsidikan. Kalau harga minyak ni mencapai sekarang $90 dan sudah tentulah TNB tak boleh memikul beban ni, dan saham TNB akan merudum. Kalau dia mencatatkan keuntungannya rendah, pelabur-pelabur dalam saham TNB dalam bursa akan menarik diri kerana tahun kewangan keuntungan subsidi tahun kewangan keuntungan saham TNB akan merosot, di mana kos operasi membeli minyak tinggi, caj elektrik pada kita adalah sama. Maka TNB akan kehilangan apa yang dipanggil sebagai blue chip values dia di bursa saham, kerana kenaikan harga ini menjadikan pelabur akan menanti dua perkara je. Sama ada harga elektrik dinaikkan supaya margin keuntungan dapat dikekalkan seperti margin modal bila harga minyak naik. Dan kalau kerajaan nak kekalkan kedua-dua subsidi ini, berarti penguncupan bajet kementerian akan berlaku. Lagi sekali, yang sekarang saya dah jelaskan, apabila bajet kementerian dikuncupkan untuk membolehkan dana yang kekurangan 24 bilion, kerana kita sediakan hanya 16 bilion, dan kemudian ada 26 bilion perlu disediakan untuk memastikan minyak yang tuan-tuan dapat pada harga yang tuan-tuan ada sekarang. Tuan-tuan boleh bayangkan pula, dengan dana yang ada untuk minyak saja, kerajaan terpaksa mengurangkan begitu banyak projek yang dibekalkan kepada kontraktor-kontraktor kerajaan, sama ada projek ini datang dalam projek penyelenggaraan, pengatur acaraan, projek makanan, pembelian dan kontrak-kontrak yang dikeluarkan kepada usahawan Bumiputera yang banyak. Beribu-ribu syarikat usahawan Bumiputera bergantung pada projek kementerian, dan beribu-ribu syarikat ini menyediakan peluang kepada berbelas ribu dan berpuluh ribu pula pekerja. Jadi bila tuan-tuan lihat perkara ini, tuan-tuan akan faham dan bagaimana pula sekiranya harga minyak mencapai seperti mana kata Golden Sash ni, kalau naik 120. 4Q tu berarti kuartal keempat 2026. Kuartal ni dikira Januari sampai Mac satu kuartal. Dunia ukur ekonomi setahun ada 4 kuartal atau 4 suku tahunan. Januari sampai Mac dipanggil sebagai kuartal 1. April sampai Jun dipanggil kuartal 2. Julai sampai September dipanggil kuartal ketiga. Oktober sampai Disember dipanggil kuartal keempat. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham, supaya tuan-tuan lihat perkara-perkara ini dan tuan-tuan print screen ni, tuan-tuan akan lihat dan kemudian tuan-tuan rujuk sumber berita ni bagi membolehkan tuan-tuan juga menjadi lebih arif untuk faham geoekonomi dan tidaklah menjadi orang Melayu yang akhirnya tuan-tuan hanya akan faham dua perkara: salah kerajaan, salah pembangkang. Salah Syiah, juga masalah salah Wahabi. Ini akan menjadikan fikiran-fikiran sempit tuan-tuan. Akan menjadikan keadaan kita rumit untuk memahami bagaimana keadaan ini berlaku dan sama ada import ini boleh diserap ataupun import ini tak boleh diserap. Terutama yang paling kita bimbang adalah kedudukan harga minyak bagi subsidi yang kerajaan dah sediakan boleh tampung dalam 40 bilion dengan tambahan 24 bilion daripada potongan bajet yang ada. Tapi kalau nak tanggung subsidi elektrik, yang mana TNB tak mungkin boleh bernafas panjang kerana mereka juga mengukur kos mereka adalah pada harga minyak 70 ke 73 dolar USD per barrel ketika mereka menetapkan tarif elektrik sekarang. Apakah mereka boleh bertahan? Kalau tarif minyak naik 30%, tarif elektrik dikekalkan. Harga minyak naik 50%, tarif elektrik dikekalkan. Harga minyak naik 80%. Kalau mencapai harga 120 dolar per barrel mengikut Golden Sash yang dikeluarkan hari ini. Maka itulah saya update tuan-tuan untuk faham, dan sekali lagi bagi mereka baru masuk, inilah peta yang menjadi garis paling genting yang mana kita mengharapkan rundingan yang berlaku di Selat Hormuz dapat diselesaikan. Pertama adalah, kalau tuan-tuan tengok di Selat Hormuz ni sekarang, perang yang berlaku sekarang, dan perang ni telah pun berlanjutan daripada 28 Mac hingga hari ini. 107 hari sampai 16 Jun, campur sekarang 35 hari. Berarti dah 142 hari perang ni berlanjut. Dalam 142 hari perang ni berlanjut, harga minyak telah melambung daripada 70 ke 72 dolar USD kepada purata mencapai 88 ke 90 dolar USD kalau mengikut harga hari ini. Dan kemungkinan besar selepas saja kalau rundingan ni diumumkan gagal malam nanti di Pakistan, maka harga minyak besok akan melambung kembali melepasi paras 90 dolar USD. Baik. Kalau rundingan ni gagal, maka pintu ni pula.
yang sekarang ni membawa 4.7 juta tong minyak 4.7 juta tong minyak sehari. Tuan-tuan kena ingat ini mengeluarkan 20 juta tong minyak sehari. Okey, mewakili 20% minyak dunia. Yang ini 4.7 juta tong sehari yang mewakili 7% minyak dunia. Berarti sekiranya perang yang akan dilancarkan oleh Houthi untuk menembak semua kapal Saudi. Saudi dia tak boleh keluar minyak melalui Selat Hormuz. Selama ni dia masih tampung lagi keluar 7% bekalan dunia melalui Laut Merah. Kalaulah kawasan ni juga diserang, berarti ada 27% dunia akan kehilangan bekalan minyak. Jadi kalau saudara faham kenapa Golden Sachs meramalkan $120 USD adalah untuk menekan masyarakat dunia yang faham tentang krisis industri supaya maklumat ini ditekan kepada Amerika menyelesaikan masalah Selat Hormuz. Tuan-tuan kena faham kenapa syarikat-syarikat seperti ini mengeluarkan data kajian mereka. Kerana mereka adalah pelabur dan mereka memegang banyak akaun pelabur. Dan sekiranya pelaburan ini menjadi perlahan dan syarikat-syarikat pelaburan mula menarik pelaburan industri pergi kepada pelaburan simpanan tetap di Hong Kong dan kemudian tidak melabur dalam industri, termasuk industri yang berada di negara kita kerana permintaan daripada negara-negara pembeli barangan industri akan berkurangan, berarti syarikat-syarikat ini akan mengalami kerugian. Data-data yang dikeluarkan oleh JP Morgan dan Morgan Chase serta data yang dikeluarkan oleh Golden Sachs adalah untuk membolehkan masyarakat dunia menghantar isyarat kepada kerajaan masing-masing yang akan terjejas dengan industri ini. Mainlah peranan untuk menekan Amerika. Kerana puncanya adalah Amerika menyerang Iran dan kemudian Iran menutup Selat Hormuz. Itu kunci dia. Dan kalau Amerika terus menyerang Iran dan Iran menggunakan sekutu mereka Houthi untuk menyerang lagi minyak dalam kawasan Laut Merah, dunia akan mengalami titik panik yang lebih besar. Apabila 27% bekalan minyak dunia akan terjejas daripada kedua-dua pintu lautan, iaitu daripada Laut Selat Hormuz yang telah pun berlanjut selama 107 plus 35, 142 hari. Dan perang yang dijangka akan bermula pada bila-bila masa di kawasan Laut Merah ni. Kalau tuan-tuan lihat hari ini, semua laporan mula menggambarkan bahawa satu adalah kebimbangan kita adalah minyak yang ada di sini. Tapi dan kebimbangan yang lebih besar adalah perang saudara. Kerana kerajaan Yaman yang beroperasi di bahagian Hadramaut adalah kerajaan Sunni yang disokong oleh Arab Saudi. Dan dan juga puak pemisah yang berada di bahagian Houthi adalah Syiah yang disokong oleh Iran. Apa yang sedang berlaku hari ini adalah Perdana Menteri yang dipimpin oleh orang-orang Sunni mengatakan mereka akan melancarkan serangan dengan bantuan Arab Saudi sekiranya Houthi dengan bantuan Iran mengganggu aliran minyak Saudi yang keluar daripada Laut Merah. Berarti Yaman yang akan balik sebagai negara berdarah sama seperti 2012 sampai 2023. 11 tahun yang sangat krusial yang memudaratkan orang Sunni dan orang Syiah, tak menguntungkan sesiapa tetapi menguntungkan orang yang melaga-lagakan Islam. Ini yang saya update tuan-tuan. Kalau ada soalan, saya jawab. Kalau tak ada soalan, saya akan anggap kata tuan-tuan belum faham. Besok saya detailkan lagi. Bila tak ada soalan, bukanlah berarti tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan tak kerti nak tanya. Berarti penjelasan saya ni tak jelas. Tuan-tuan baru masuk malam pertama, baru nak tahu keadaan. Dan tuan-tuan tak boleh bertanya apa yang lebih lanjut kerana baru tahu keadaannya malam ini. Jadi tak perlu risau kalau tuan-tuan tak perlu bertanya soalan kerana saya tidak akan menganggap apa-apa melainkan saya sendiri faham. Esok terangkan dengan lebih jelas dan terangkan lebih detail. Kerana proses malam ini ramai baru mula mendengar tentang krisis ini kerana laporan-laporan media tempatan dipenuhi dengan pilihan raya yang ada di Negeri Sembilan. Menjadikan tuan-tuan tidak mendapat maklumat yang cukup tentang apa yang sedang berlaku di seluruh dunia kerana kita terlibat dengan geopolitik. Kita akan terlibat dengan politik tempatan tanpa banyak laporan mengenai geopolitik antarabangsa. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Siapa yang dah nak tanya apa, dah boleh mula tanya. Siapa yang rasa pacak malam ni nak faham dulu, tak apa. Besok kita akan carry lagi. Mas naik 1% hari ni. Saya susah nak jawab tuan-tuan. Kita tak sentuh pasal harga emas sebab saya bukan ahli. Sebab saya kata banyak kali, kalau tuan-tuan nak tahu tentang emas, tuan-tuan pergi pada Faiz Finance. Ini adalah platform-platform yang mahir tentang emas. Saya hanya baca dan kumpulkan maklumat dengan sedikit keahlian saya sebagai wartawan. Jadi saya bukan peramal kewangan dan saya bukan ahli ekonomi. Saya digest ni dengan menganggap tuan-tuan adalah pendengar awam. Dan saya ni wartawan yang level saya menjelaskan maklumat awam. Sebab maklumat awam pun tuan-tuan rasa tak dapat. Maklumat yang level kita ni orang awam patut tahu pun kita tak tahu. Jadi detail-detail lah tentang sama ada minyak jatuh, emas akan naik, itu bukan keahlian saya. Sebab saya tak pernah meneliti pun kedudukan indeks emas. Saya hanya melihat harga minyak setiap hari kerana laporannya saya erti cara nak pantau. Kerana daripada zaman kita bekerja di media dulu pun minyak adalah benda yang kita pantau. Emas bukanlah kepakaran media pun. Kerana emas ni adalah sedikit kesan dia kepada pemain-pemain emas tempatan. Minyak ni kena pada semua rakyat Malaysia. Macam saya kata tadi kan.
Kita ada 28 juta kenderaan. Tuan-tuan semua hampir berkenderaan, sama ada motor ataupun kereta. Industri membawa makanan, yang membawa sebarang bentuk benda juga menggunakan lori adalah kenderaan. Jadi emas ni hanya beberapa kerat pelabur je. Tuan-tuan pergi spesifik pada orang yang main emas. Sebab saya tak akan menceritakan satu benda yang kumpulan kepentingan dia adalah minoriti. Sedangkan dia maklumat majoriti ni tentang harga minyak dan juga harga elektrik yang tak boleh dipertahankan, sedangkan kita semua terlibat secara langsung dalam bekalan minyak harian dan juga keperluan elektrik harian pun. Tuan-tuan tak nak ambil berat. Tuan-tuan duk tanya emas. Kalau emas naik harga pun tak boleh nak top up. Kemurungan ekonomi kita, kemeruduman ekonomi kita. Okey, terima kasih. Kalau ada apa lagi saya akan jawab. Saya jelaskan supaya malam ni tak jadi malam semua orang bertanya tentang emas. Sekali lagi saya jelaskan, bagi mereka yang faham tentang emas, mereka tak datang dekat saya. Tuan-tuan dah lama dah main emas. Bagi mereka yang berangan-angan tentang emas je, mereka akan datang dan bertanya. Orang yang dah main emas, dia dah duduk dah. Penjual-penjual emas ni yang jadi broker-broker emas dah brief dekat tuan-tuan. Bila akan naik, bila akan turun. Itu je saya jelaskan. Di Gaza, saya bagi tahu kata perkembangan terbaru di Gaza hari ini. Ini ada 2 update tentang Gaza. Paling penting adalah Israel melancarkan serangan besar di Gaza hari ini, membunuh 6 lagi orang di Gaza. Gaza berada dalam keadaan di mana apabila dunia mula hanya memberi perhatian kepada Selat Hormuz, Israel akan mengambil langkah dengan memulakan serangan ke atas Gaza dengan laporan yang menjadi laporan yang sangat kurang. Dan begitu juga saya jelaskan mengenai yang ni. Israel mengesahkan mereka berjaya dalam serangan 6 yang syahid hari ini, termasuklah komandan Hamas, iaitu Osama Kamal Shahdah Abu Tim, yang menjadi pemimpin tertinggi dalam gerakan Hamas di bahagian Gaza City, juga syahid daripada 1 daripada 6 yang kena bom hari ini. Jadi keadaan di Gaza menjadi sangat runcing. Saya bagi tahu kat tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan jangan ada mindset kalau saya update tentang Iran, tuan-tuan anggap Gaza ni kita tak update. Sebab selagi Iran tak selesai, proses untuk membawa rundingan Gaza ni masuk fasa 2 ni tak berlaku. Jadi Gaza ni kekalnya menderita dan sangat teruk keadaan dia. Baik. Gaza, Hamas telah memilih hari ini. Bagi mereka yang masuk, tolong diam ni. Bagi mereka yang masuk. Bagi tiap malam saya akan dengar bunyi telefon. Bagi mereka yang masuk dalam ni dan bertanya Hamas dibubarkan, Hamas dibubarkan, Hamas dibubarkan. Tidak. Hamas telah selesai melaksanakan undian yang mana pengundian ni tertangguh sejak berbulan-bulan daripada peringkat awal. Hamas nak adakan pengundian. Akhirnya pengundian ni menang secara tipis. 35-34. Di mana Khalil Ahaya mendapat 35 undi daripada majlis tertinggi Hamas, manakala Khalid Mesh'al, saingan dia, mendapat 34 undi. Ada 69 ahli majlis yang telah dipilih daripada 1,000 orang lebih. Yang 1,000 orang lebih tokoh Hamas di dalam dan di luar Hamas mengundi untuk pilih 69. 69 orang ni pula mengundi untuk memilih 2 calon yang menjadi calon dalam pemilihan Hamas. Iaitu Khalid Ahaya yang berpekalan di Turki, dan juga seorang lagi adalah Khalid Mesh'al. Dulu berpekalan di Jordan, sekarang berpekalan di Qatar. Khalid Mesh'al pun dah mengucapkan tahniah kepada Khalid Ahaya kerana menang walaupun dengan hanya 1 undi, iaitu 35 berbalas 34. Berarti Khalil Ahaya kini adalah ketua rasmi bagi Biro Politik Hamas, dan Biro Politik Hamas ketuanya adalah ketua seluruh pergerakan Hamas. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, keputusan ini tak menjadi apa-apa kepentingan kerana Hamas yang dulunya mengeluarkan keputusan untuk setuju menarik diri daripada pentadbiran Gaza adalah keputusan yang dibuat oleh Khalil Ahaya ketika dia menjadi orang yang diberi mandat untuk berunding bagi pihak Hamas dengan perunding-perunding mereka yang mewakili kepentingan Hamas, iaitu Turki, Mesir dan juga Qatar. Jadi perjanjian yang ada sekarang memanglah dalam modul Khalil Ahaya. Tapi perjanjian ni tak boleh bergerak. Hari ni kalau tuan-tuan tengok laporan Al Jazeera, apa respon rakyat Gaza tentang pemilihan Khalil Ahaya. Rakyat Gaza kata dia pun tak mau ambil tahu dah. Yang dia nak tahu sekarang makanannya sampai, mereka hidup dalam keadaan susah, perang ni segera dihentikan, Israel segera berundur. Itu kita tahulah suara kecewa daripada dalam Gaza. Suara harapan kita pula di luar Gaza apabila Hamas dah ada seorang yang boleh membuat kata putus dan lawan politiknya yang kalah secara budiman. Khalid Ahaya, Khalid Mesh'al, dia senior. Khalid Mesh'al sangat kanan. Khalid Mesh'al ni pernah menjadi ketua Biro Politik. Kemuliaan Khalid Mesh'al ni, dia ni pernah dicuba untuk membunuh. Israel Mossad ni cuba bunuh Khalid Mesh'al. Tengok video saya dekat garasi bagaimana usaha membunuh Khalid Mesh'al ni dilancarkan. Khalid Mesh'al ni dulu ketua nombor 1 Hamas. Baik Khalid Mesh'al ni orang dia. Bila Hamas perintah saja tebing barat pada tahun 2006, Khalid Mesh'al ni rasa kedudukan marhum Yahya Sinwar ni agak lemah kerana dia ketua perunding.
marhum ni adalah orang yang menjadi Perdana Menteri Gaza. Maka Khalid Meshal ni kata kepada, ingatlah baiknya Khalid Meshal yang kalah dalam pilihan raya ni, dalam pemilihan Hamas ni. Khalid Meshal bagi jawatan tu kepada Khalid Hayat, kepada Allah. Tu saya kata lain kali jangan bunyi apa semua. Khalid Meshal ni bagi jawatan kepada Ismail Haniyeh. 2006 Ismail Haniyeh dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi Hamas ni seolah-olah ada dua ketua. Siapa nak berunding dengan kepentingan Gaza kena jumpa Perdana Menteri. Orangnya adalah Ismail Haniyeh. Nak berunding tentang Hamas secara antarabangsa kena berunding dengan Khalid Meshal. Maka Khalid Meshal kata kepada Ismail Haniyeh, kamu ambil jawatan dan jadi ketua. Maka Khalid Meshal pernah menyerahkan kedudukan dia sebagai pemimpin Hamas kepada Ismail Haniyeh pada tahun 2006. Kemudian sekarang ni timbullah ada dua pihak dalam Hamas, satu yang bersetuju dengan ceasefire yang sedang dirancang, yang telah berlaku dalam fasa 1, satu lagi tak bersetuju. Proses pemilihan telah dibuat walaupun undinya hanya 35-34, iaitu di mana Khalid Al-Hayat menang hanya dengan satu undi, tapi yang mulianya adalah Khalid Meshal keluarkan statement hari ini bahawa dia menerima dan mengucapkan tahniah kepada Khalid Al-Hayat kerana memenangi jawatan tersebut. Okey, so saya jelaskan supaya tuan-tuan faham untuk tuan-tuan faham hari ini. Itulah keadaan yang berada di Gaza, di mana secara rundingan antarabangsa tak lagi kita melihat perpecahan puak. Sebab tu dulu kan bila saya kata, orang kata bila Hamas pernah berunding, bila Hamas telah bersetuju, marah seorang ustaz kepada saya. Kerana ustaz ni mendengar pandangan dalam Hamas, sedangkan ketua perunding Hamas yang dipilih pada waktu itu Khalid Al-Hayat. Jadi kita pakai statement Khalid Al-Hayat sebagai official. Manakala orang-orang lain yang tak official menyatakan mereka tak faham hierarki dalam memahami rundingan yang mana Hamas mandatkan kepada Qatar, Turki dan Mesir untuk mewakili kepentingan Hamas. Timbullah cerita Hamas tak pernah bersetuju, Hamas menentang. Kerana saya kata keputusan kita ikut jalur kedudukan. Kerana jalur kedudukan walaupun pada waktu tu ketua yang dipilih untuk mewakili kepentingan Hamas adalah Khalid Hayat, maka kenyataan Khalid Hayat adalah pendirian Hamas. Manakala kenyataan orang-orang lain yang juga berkedudukan dalam Hamas adalah pandangan, kerana mereka boleh memberi pandangan. Maka dalam video saya dah tegur untuk faham dan supaya kita boleh bagi keterangan yang jelas pada masyarakat awam, sama ada kita tak suka Hamas runding atau tidak, itu soal kita. Soal maklumat dan faktanya, mereka yang diberi mandat untuk mewakili Hamas dalam berunding bersetuju dalam rundingan ceasefire yang diatur oleh Mesir, Qatar dan juga Turki dengan Amerika untuk membolehkan Gaza ni lalu 3 fasa rundingan. Berarti sekarang dengan establishment, iaitu status quo, di mana walaupun menang tipis, Khalid Hayat boleh meneruskan dasar yang dia bawa, iaitu menggunakan Mesir, Turki dan Qatar bagi memenuhi rundingan fasa-fasa bagi membolehkan sekiranya perang Iran ini selesai dengan cepat, rundingan akan kembali kepada kedudukan di Gaza. Bagi mereka bertanya tentang Mark Burnham yang baru dilantik, Andy Burnham yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri British. Salah satu bagi masyarakat British, bagi rakyat Britain, mereka nakkan ekonomi lah. Cuma Andy Burnham ni ada menyebut bahawa kesilapan pertama Keir Starmer adalah dia seperti meraih dan membiarkan Israel melancarkan serangan ke atas Gaza. Kerana British adalah negara yang menubuhkan Israel haram, maka Burnham bila dia naik nanti kata dia akan mengambil langkah yang lebih keras. Dia menentang sebarang bentuk kekejaman yang dilaksanakan ke atas Gaza dan kata dia, di zaman Keir Starmer, mereka ni sama parti buruh. Ingat, peralihan Perdana Menteri di Britain bukan pilihan raya. Dia pilihan raya ni parti buruh menang. Okey, selepas 2 tahun pilihan raya, mereka ada pilihan raya bandar di mana parti buruh kalah pada parti reform. Maka rakyat parti menghukum pemimpin mereka, iaitu Keir Starmer. Jadi yang beralih, Keir Starmer ni hilang keyakinan daripada parti. Manakala parti dia telah memilih orang baru dan orang ni adalah Andy Burnham. Jadi salah satu pendirian Andy Burnham adalah British ataupun United Kingdom akan mengambil langkah yang lebih keras ke atas Israel bagi memastikan perbuatan Israel ke atas Gaza tidak hanya dilihat dan British bersifat berkecuali. Kerana British harus bertanggungjawab kerana penubuhan negara Israel haram ni dilakukan oleh British pada 1948. Itu saja yang kita tahu. Tapi bagi rakyat British United Kingdom ni, mereka masih melihat apa yang penting dari segi ekonomi. Kerana kemarahan orang sekarang ni tuan-tuan, pilihan raya berlaku di mana pun, Government of the Day akan kalah.
kerana kemarahan rakyat terhadap ekonomi. Walaupun ada sub-sub isu menceritakan kepimpinan Stemmer begitu dan begini, tapi kalahnya parti buruh dalam pilihan raya mayor. Dia ada pilihan raya negara dan dia ada pilihan raya bandar. Pilihan raya negara ni dibuat setiap 4 tahun. Jadi Stemmer ni dah menang. Parti dia dah buruh dah menang kerana mereka menggunakan konsep seperti Malaysia, di mana kerajaan berasaskan parti pilih Perdana Menteri, dipanggil Westminster. Dan bila ada pilihan raya bandar, by mayor-mayor, semua parti baru menang reform. Jadi mereka menyalahkan Perdana Menteri yang ada, maka parti itu sendiri menjatuhkan Perdana Menteri dia. Maka bukanlah lantikan Andy Burnham, bukanlah lantikan pilihan raya. Dia lantikan melalui dalaman. Bila parti buruh membuat perstrukturan semula dengan mengambil kira protes pengundi untuk tidak menyokong calon-calon parti buruh dalam pilihan raya tempatan adalah gambaran rakyat marah dan tidak meyakini kepimpinan Keir Starmer. Itu kedudukan yang ada di United Kingdom. Tapi semua Perdana Menteri naik, dia boleh cakap je, lepas tu dia tak akan buat. Tak ada benda pun banyak yang kita boleh percaya kerana kita tahu kalau besok seorang Perdana Menteri naik di sebuah negara sebesar UK, dia akan lihat pada rakan dagangan dia. Kalau rakan dagang dia adalah Amerika, rakan dagang dia, pelabur dia ditentukan oleh institusi-institusi yang ada kepentingan dengan Israel, dia akan balik. Berarti saya anggap apa saja kata Andy Burnham bahawa dia akan bertindak lebih keras ke atas Israel dan memohon maaf di bawah kepimpinan parti buruh yang selama 2 tahun dipimpin oleh Keir Starmer adalah tidak cukup menjalankan misi kemanusiaan. Ini adalah cakap politik. Kalau namanya ahli politik, kita akan jumpa wajah-wajah yang sama di mana pun mereka berada, sama ada daripada negara maju ataupun daripada negara bukan negara maju. Kerana ahli politik tetap akan bercakap sesuatu yang berasaskan kuasa dan sesuatu yang berasaskan kepada mileage peribadi mereka. Jadi kita tunggulah tindakan yang dia akan lakukan. Sama ada dia akan kenakan sekatan. Kalau setakat sekatan senjata, zaman Keir Starmer dah dibuat. Jadi saya tak fikir langkah yang lebih radikal yang boleh dibuat oleh Andy Burnham adalah sekatan ekonomi. Tak mungkin dia akan boleh buat sekatan ekonomi. Maka kita dengarlah dulu benda ni, anggaplah retorik sehingga sampai sampailah Burnham menunjukkan langkah-langkah yang akan mula dilaksanakan selepas dia mengangkat sumpah. Truk bantuan ke Gaza adalah rendah, tak ada update hari. Tak ada update. Jumlah truk bantuan tak ada update. Jadi kita anggap bawah daripada 40 buah. Sebab keadaan di Gaza ni, ratio pengeluaran truk ni dia tak umum hari-hari. Saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ini adalah data baru yang tuan-tuan boleh baca dalam Al Jazeera hari ini ataupun Time of Israel. Pada tahun 2011, ketika Israel mula bimbang dengan kempen boycott, divestment dan sanction. Boycott, divestment dan sanction ni diasaskan di Perancis dengan seorang warga Palestin menguasainya, namanya Omar Barghouti. Dan gerakan BDS ni disokong oleh 150 NGO dunia. NGO dunia termasuk Oxfam yang paling besar dan adalah NGO lain. Kalau tuan-tuan masuk ke dalam Al Jazeera dan tuan-tuan baca laporan, tuan-tuan boleh tengok NGO dunia ni. Yang banyak kan berpekalan di Perancis, yang kemudiannya berpekalan di Sweden, Norway, di Sepanyol dan di United Kingdom. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel adalah pantau 150 NGO ni yang banyak buat fundraising untuk membantu Palestin. Selain mereka ni menekan, mendesak dan juga memulaukan barangan produk Israel dalam kempen BDS, NGO yang sama juga mengutip dana untuk membantu Gaza. 73 daripada NGO ni telah disenarai hitamkan. Mereka tak dibenarkan masuk ke Gaza. Maka saya jelaskan daripada apa yang kita tahu, ni maklumat orang yang pernah hantar bantuan daripada Malaysia, yang mana NGO ni juga disenarai hitamkan. Kebanyakan syarikat-syarikat ni beli barang daripada Turki. Di mana syarikat Turki, kerana Turki ada hubungan perniagaan dengan Israel dan Mesir. Beli terpaksa menyembunyikan identiti mereka kerana kalau barang ni disebut datang daripada Oxfam, dia tak akan dibenarkan masuk. Kalau barang ni datang daripada United Christian Solidarity daripada Norway, dia tak akan dibenarkan masuk kerana pertubuhan-pertubuhan ni disenaraikan 73 yang paling aktif menentang Israel melalui kempen boycott, divestment dan sanction. Pada waktu yang sama juga, 73 ni bukan saja kempen jangan beli barangan yang ada kaitan dengan syarikat-syarikat yang menyumbang pada Israel. 73 ni juga menyokong dengan menyalurkan bantuan makanan. Maka bantuan mereka ni dihalang daripada masuk ke Gaza. Maka pointer dia sama dengan berlaku pada NGO Malaysia. Yang mana NGO Malaysia ni dia tak boleh aktif. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada NGO Malaysia ni dia tak aktif dengan BDS. Kerana dia takut dia menerima nasib yang sama seperti rakan-rakan mereka yang ada di Eropah. Jadi tuan-tuan banyak NGO di Malaysia, dia tak menjerit jangan beli barangan yang ada kaitan dengan Israel. Sebab dia tak mahu bantuan dia kemudian disekat. Kerana Israel telah menyenaraikan. Pada 2013 saja dah 150 NGO. Saya tak boleh tengok listing tu sama ada NGO Malaysia atau tidak. Cuma kerana Al Jazeera hanya list
senarai yang bocor daripada daripada intelijen Israel, yang mana inilah NGO yang dipantau dan dah dibenarkan beroperasi dalam misi kemanusiaan. Jadi kebanyakan NGO ni cairkan duit dia. Dia cairkan duit dia kepada syarikat perniagaan yang mendapat kontrak bawa masuk makanan ke dalam Israel, ke dalam Gaza. Jadi ini juga yang dialami dalam fenomena dalam syarikat-syarikat di Malaysia. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa BDS ni tak kuat di kalangan NGO. Sebab NGO ni kalau dia masuk dalam BDS, Israel akan aim, ini bukan lagi bantuan kemanusiaan. Mereka juga anti Israel. Maka mereka akan disenarai hitamkan. Jadi bila mereka nak hantar bantuan, jadi lebih tinggi kos dia. Kerana satu, mereka terpaksa membayar kepada syarikat komersial yang bawa masuk barang. Mereka bayar, charge dia mungkin jadi 20% kerana menggunakan syarikat yang ada hubungan perniagaan dengan Israel. Tapi tetap dia bantu. Cuma dia syarikat komersial, dia ada kos operasi. Maka barangan ni diserap masuk. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini pendedahan baru yang diumumkan yang didedahkan oleh seorang aktivis Israel pro-Palestin. Dia seorang Yahudi, dia pro-Palestin. Tuan-tuan bacalah dalam Al Jazeera. Ada link dia tak? Tuan-tuan klik link, saya tunjuk je. Senang nanti tuan-tuan baca. Tuan-tuan ada banyak masa lapang atau tuan-tuan nak lapangkan masa. Link tu dah keluar. Jadi barulah kita faham kenapa banyak NGO dia terpaksa ada satu wajah, iaitu menggerakkan kemanusiaan. Dan kenapa ni. Nanti tuan-tuan pergi print screen, tuan-tuan terus cari ni je dalam Al Jazeera. Okey, dah print screen dah? Semua dah sempat print screen dah? Okey. Berarti tapi dia senaraikan banyak daripada barat. Yang paling besar adalah Oxfam lah. OXFM ini adalah NGO yang berpangkalan di United Kingdom, dan saya tengok ada beberapa termasuk NGO Kristian daripada Norway yang banyak bantu rakyat Gaza, iaitu United Christian Norway ni, dia banyak bantu. Dia pun disenarai hitamkan. Tapi NGO ni itu menjadikan kenapa gerakan BDS ni menjadi perlahan di kalangan NGO di Malaysia, kerana kalau mereka masuk saja memulakan barangan Israel, mereka akan dianggap musuh Israel dan mereka tak dibenarkan menghantar makanan masuk ke Gaza. Itu kenapa gerakan BDS di Malaysia menjadi lemah, kerana tak ramai orang nak muncul. Sebab pemain-pemain kempen pro-Palestin ni sama aja dekat Malaysia. Inilah yang menghantar misi kemanusiaan, inilah yang juga menggerakkan kempen kepada tuan-tuan jangan beli barangan yang ada kaitan dengan kepentingan Israel. Tapi bila Israel mula nak melemahkan gerakan-gerakan ni, kamu diberi satu pilihan je. Kalau kamu nak hantar bantuan, kamu jangan cakap tentang anti produk jangan kamu cakap tentang BDS, boycott, divestment dan sanction. Kalau tidak, nanti kami senarai hitamkan. Jadi maka tu kempen BDS kita lihat menurun secara mendadak ke belakangan ni, kerana hanya BDS saja buat kempen BDS. BDS Malaysia saja buat kempen mengenai BDS. Dia tak cukup menerima sokongan daripada NGO, kerana NGO ni tak mau pula dia disenarai hitamkan. Dan misi kemanusiaan dia akan digugat. Jadi kalau tuan-tuan nampak, itulah tanda. Sebab kita pemain-pemain pro-Palestin ni wajah-wajah yang sama. Mereka NGO, mereka lihat rakyat Gaza diserang, dibom dan dibunuh. Mereka hantar makanan. Pada waktu yang sama, mereka juga menyeru. Kenapa bantu ekonomi Israel melalui syarikat-syarikat yang ada kepentingan dengan Israel? Ketika kamu tahu keuntungan tersebut akhirnya ditukar dalam bentuk bom. Dan bom kemudiannya mengebom orang Palestin. Dan kemudian kita kena hantar makanan. Berarti NGO ni terpaksa menghentikan kempen. Jangan sokong sumber ekonomi perang. Supaya Palestin ni tidak dibom dan diserang dengan sumber yang kamu sokong. Dia tak boleh. Dia hanya terpaksa memilih satu wajah je. Maka kekallah mereka sebagai suara, bantulah Gaza, rakyat Gaza lapar. Kenapa itulah kita tengok momentum BDS ni jatuh dengan mendadak. Kerana pemain-pemain ni terpaksa pilih satu topi je. Kalau dia ada topi, dia akan di blacklisted. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok di Eropah. Dia terpaksa pecahkan. Aktivis yang menganjurkan bantuan kemanusiaan bergerak dalam NGO bantuan kemanusiaan. Aktivis yang anti-Israel bergerak dalam gerakan politik masyarakat sivil. Sebab tu tuan-tuan tengok gerakan-gerakan yang saya bagi tahu pada tuan-tuan harus faham kenapa GSF ni diboykot. Kerana aktivis GSF ni adalah aktivis anti-Israel. Orang seperti Greta Thunberg, Thiago Avia. Orang seperti Saif Abu Bushek. Mereka ni semua anti-Israel. Jadi bila GSF nak bawa makanan, dia tak akan benar kan. Sebab tu dia bom, dia kacau, dia tangkap, dia halang. Berarti tugas dijalankan di kalangan masyarakat dunia adalah dua. Satu, NGO-NGO yang fokus seperti World Central Kitchen. Tuan-tuan tengok World Central Kitchen di Amerika Syarikat yang dipimpin oleh Jose Andres. Jose Andres tak boleh cakap apa pun tentang Palestin. Tak boleh cakap apa tentang keburukan Israel. Dia diam langsung. Cuma kita tahu je World Central Kitchen ni diasaskan oleh seorang Hispanic Amerika yang sangat sayangkan rakyat Palestin. Dia buka lebih kurang dalam 199 pusat masakan makanan siap. Dan dia ada 22 kilang roti yang dia support melalui dana yang dia perolehi daripada masyarakat antarabangsa dan juga terutama rakyat Amerika yang pro-Palestin. Tapi dia tak boleh keluar kenyataan, dia pro-Palestin.
Dan dia tak pernah buat sidang media. Hinggalah watak dia ni, siapa nama tadi? Jose Andres ni menjadi rahsia. Google je baru nampak. Sepatah dia tak nak cakap. Sebab dia nak menjaga peranan dia untuk kekal tak terlibat dengan politik supaya dia boleh menyara Mahkamah Agung Rakyat Palestin. Kerana dia lah NGO yang Israel bagi masuk ke Gaza dan beroperasi secara besar. Manakala NGO-NGO yang lain yang menjalankan misi kemanusiaan di Gaza terpaksa mengambil langkah yang sama. Maka itu dia serahkan kepada masyarakat sivil untuk memainkan peranan anti-Israel. Mana-mana masyarakat sivil yang memainkan peranan anti-Israel, sama ada mereka bergerak dalam FFC, Flotilla Coalition, atau mereka bergerak dalam GSF, Global Smooth Flotilla. Mereka tak dibenarkan untuk bergerak ke Israel kerana kamu dianggap musuh, kerana kamu menentang Israel. Kamu membawa pada BDS. Itulah bidang kuasa masyarakat sivil dipindahkan. NGO yang bergerak secara operasi kemanusiaan tak akan buat majlis. Menjemput Tiago, menjemput Grita, menjemput Saif Abu Kasyet bercakap. Kerana nanti platform dia akan dianggap platform anti-Israel. Maka itulah cara pemisahan tanggungjawab dibuat, di mana NGO yang menggerakkan bantuan kemanusiaan terpaksa menutup wajah anti-Israel dengan mengekalkan mereka ini kerana misi kemanusiaan. Manakala NGO dan juga tokoh-tokoh yang nak menjadi pencela kepada Israel, penyokong kepada Palestin totok, mereka akan disenarai hitamkan daripada aktif dalam penghantaran makanan. Jadi dengan tuan-tuan print screen, tuan-tuan bacalah story itu, tuan-tuan fahamlah bagaimana Israel melakukannya, bagaimana dia nak melemahkan kempen BDS adalah kerana orang-orang ni terpaksa memilih. Kamu lantang dalam boycott, divestment dan sanction, iaitu menghalang menyokong ekonomi yang pro-Palestin, yang pro-Israel. Kamu tak akan boleh buat kerja kemanusiaan. Kalau kamu nak kekalkan kerja kemanusiaan dengan mendapat permit dan kebenaran untuk masuk, kamu berdiam diri. Maka itulah ada pemisahan di antara dua garis untuk tuan-tuan faham. Mereka yang berjuang untuk memberi makan rakyat Gaza di atas nama misi kemanusiaan terpaksa menarik diri dari terlibat dalam boycott, divestment dan sanction kerana ini dianggap gerakan politik. Bagi mereka yang terlibat dalam gerakan civil politik untuk menentang Israel dari segi negara haram ataupun dari segi jangan bantu ekonomi Israel, mereka akan disenarai hitamkan daripada dibenarkan menghantar bantuan misi kemanusiaan. Kalau tuan-tuan nak faham, alhamdulillah lah. Itu update hari ini dan tuan-tuan boleh baca kerana pendedahan tu dibuat oleh seorang NGO Israel, dia Yahudi, tapi dia pro-Palestin. Dia dedahkan inilah keadaan yang ada dan kenapa 73 NGO yang terbesar di dunia ni sekarang ni diharamkan menghantar misi kemanusiaan kerana terlibat dalam kempen boycott, divestment dan sanction. Ada soalan lain yang tuan-tuan akan tanya? Tanah di tebing barat dicuri setiap hari. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kita terima kasih kepada Belgium kerana selepas Kanada, selepas Kanada, Perancis, United Kingdom, Kanada, Perancis, United Kingdom, Norway dan juga Spain, serta Australia mengharamkan mereka yang terlibat dengan aktiviti perampasan tanah di tebing barat, orangnya, pemimpinnya tak boleh masuk ataupun individu yang tak boleh masuk ke 6 negara ni. Yang kedua, wang yang mereka kutip di negara-negara yang mana ada Yahudi. Di Australia ada Yahudi pro-Israel, di Kanada ada Yahudi pro-Israel, di UK ada Yahudi pro-Israel, di Perancis ada dan juga di Sweden ada. Hari ini Norway ada dan hari ini Sweden menjadi negara yang ketujuh. Alhamdulillah, negara-negara barat telah menyedari tentang ancaman yang sedang berleluasa di tebing barat. Mereka mula membekukan semua dana ini keluar pergi kepada pertubuhan yang menjalankan kegiatan perampasan tanah di Israel. Dan kemudian mereka tak membenarkan perampas-perampas tanah daripada Israel ini masuk ke dalam negara mereka. Jadi Sweden menjadi negara yang ketujuh menyertai kempen negara-negara berpengaruh untuk menghalang perampasan tanah di tebing barat. Ini tak berlaku kalangan negara Islam sebab kita dah tak ada hubungan diplomatik dalam membenarkan pasport Israel masuk ke dalam negara kita. Memang orang Israel dalam apa jua keadaan tak boleh masuk. Tapi orang Israel dalam apa jua keadaan boleh masuk ke dalam 7 negara ni. Dan 7 negara ni mula menyita kutipan derma, tak boleh ditransfer duitnya keluar kerana kutipan ini dianggap membantu perampasan tanah. Mereka yang beroperasi dalam gerakan perampasan tanah dan aktivis perampasan tanah pun tak boleh masuk ke dalam 7 buah negara ni. Kalau tuan-tuan bantu saya sekejap, terutama dalam kes Selat Hormuz dan juga Laut Merah. Kalau tuan-tuan kata tadi faham dah, Abang Zainal, tuan-tuan naik je kata faham. Supaya besok saya boleh baiki. Hari ni, sekarang semalam saya dah kata, setiap kali kalau tuan-tuan tak tanya soalan, saya tak marah. Sebab saya anggap tak faham lebih baik. Besok saya kena baiki diri saya. Jelaskan dengan lebih detail, banyakkan lebih gambar, banyakkan lebih foto. Sebab saya pun kadang-kadang nak print RM6 ni pun,
Bukan saya bergurau pasal kos. Saya nak print banyak, tapi kadang-kadang dia pakai one off. Jadi macam one off ni saya kata Arif, kita print atas kertas 20 sen je lah. Pasal ni one off je kita akan pakai. Dia tak ada nilai panjang. Dia tak ada nilai panjangan. Macam Yemen Iranian Bag Houthi Say ni, besok dia akan berubah lagi. Dia kita print di atas kertas murah. Yang ni pun dia tak ada nilai berita yang panjang. Di mana Yemen Houthi ni announce maritime embargo to Arab Saudi. Mereka dah mula nak menyerang kapal-kapal yang lalu. Nanti besok ada benda baru. Yang kemudian kita bagi tahu yang ni juga. Strike kill Hamas commander kan. Esok dia ada berita baru, kita tukar. Bagi benda-benda yang ada ketahanan jangka panjang. Macam ni kita print lah atas kertas berkualiti tinggi. Supaya tiap-tiap hari kita boleh tunjuk map. Supaya tuan-tuan boleh faham map, tuan-tuan boleh faham, oh begini kedudukan dia, ini impak dia. Dipanggil bervideo, bervisual. Yang kemudian macam ni dia akan ada kesan jangka panjang. Di mana jangka naik pada 1 bulan Oktober 2026, maka value dia kita print atas kertas yang lebih berkualiti. Okey, siapa yang dah mula faham mengenai isu Laut Merah? Tadi Selat Hormuz. Siapa yang faham tentang Laut Merah? Di mana 7% lagi bekalan minyak dunia akan terjejas apabila Houthi, sekiranya rundingan di Pakistan kali ini gagal dan Iran memberi lampu merah kepada Houthi, iaitu pasukan proksi mereka untuk menyerang kapal-kapal Arab Saudi daripada keluar bagi menjejaskan lagi bekalan minyak dunia untuk dunia menekan Amerika Syarikat supaya hentikan serangan ke atas Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz dan juga krisis di Bab Al-Mandeb. Tuan-tuan faham? Kata faham. Okey, terima kasih. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan faham pula tentang kenapa boycott, divestment dan sanction kempen dia di seluruh dunia menjunam dan perlahan. Tuan-tuan dah kata, okey, saat ni dah faham ni, masuk soalan yang seterusnya pula. Kita break sekejap. Okey. Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan faham mengenai apa yang dibongkarkan oleh NGO Israel Pro-Palestin mengenai sebenarnya Israel telah mengalankan pengintipan sejak 2011 ke atas semua NGO yang berada dalam BDS. Dan NGO ni 150 disenaraikan hitam kerana mereka terlibat dengan kempen anti kepada syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Israel. Mereka tak dibenarkan berjalan misi kemanusiaan. Maka dunia gerakan pro-Palestin terpecah dua. Siapa yang nak menjalankan misi kemanusiaan, jangan buat BDS kerana nanti kamu akan disekat daripada dibenarkan masuk ke dalam Gaza untuk membantu orang Palestin. Manakala mereka yang menjalankan kempen anti-Israel, termasuk Global Sumut Flotilla, Flotilla Freedom Coalition, mereka tidak boleh menumpukan pula pada bantuan kemanusiaan. Mereka kena menjalankan kempen anti-Israel dan anti negara-negara yang ada kepentingan dengan Israel. Berarti kerana lebih banyak suara ni nak pergi kepada bantuan kemanusiaan, maka suara BDS ni menjadi makin perlahan, termasuk NGO-NGO di Malaysia. Mereka terpaksa memperlahankan suara yang berkaitan dengan BDS dalam isu Linas, dalam isu benda-benda yang kita sebut ada kepentingan dieksport kepada Lockheed Martin. Lockheed Martin mengeluarkan senjata digunakan oleh Israel bom orang Gaza. Ini menjadikan pecah dua, menjadikan akhirnya kerana ramai nak menjalankan bantuan kemanusiaan, maka mereka kurang bersuara dalam isu boycott, divestment dan sanction ataupun kempen anti-Israel supaya nama mereka tak tertera dalam senarai hitam dan akhirnya mereka hanya boleh bersuara dalam kempen anti-Israel tapi mereka tak boleh bergerak dalam misi membantu Gaza dalam bentuk misi kemanusiaan. Kalau tuan-tuan dah faham bahagian ni, 3 perkara yang kita cerita hari ni, alhamdulillah tuan-tuan faham. Besok kita detail dan kita perincikan saja. Sebab dalam 150 tu saya nak tengok sama ada NGO Malaysia di senarai hitam kan, kerana ada banyak NGO Malaysia memakai 2 topi. Seperti Cinta Gaza Malaysia, mereka juga memakai topi BDS dengan kuat. Juga mereka memakai topi anti-Israel dengan kuat. Manakala gerakan-gerakan yang lain, macam KSOM, mereka mengekalkan pindiran mereka adalah bantulah Gaza. Kerana mereka tak mahu mereka disenarai hitamkan kerana mereka antara pasukan yang premium yang selalu mendapat keutamaan untuk membawa masuk barangan ke dalam Gaza. Begitu juga Islamic Relief. Bukan? Malaysia Relief Agency. Mereka juga. Malaysia Relief Agency, MRA. Mereka juga tak banyak bersuara tentang kempen anti-Israel kerana selepas KSOM, inilah NGO Malaysia yang banyak mendapat menghantar bantuan masuk ke Gaza. Manakala NGO yang mempunyai nilai yang daring. Sebab tu kita tengok bila kita hantarkan sumut darat. Kenapa menjadi rumit 30 truk sumut darat nak masuk? Kerana sumut darat ni digerakkan oleh MAPIM. Dan MAPIM juga selain daripada gerakan kemanusiaan, MAPIM ni kuat dalam menganjurkan demonstrasi. MAPIM ni kuat dalam menganjurkan kempen anti-Israel. Semuanya seminar anti-Israel, seminar BDS. Itu juga berlaku pada Cinta Gaza Malaysia. Jadi kita faham kenapa ini berlaku dengan pendedahan yang ada hari ini, barulah kita tahu kenapa rumit bagi setengah bantuan untuk masuk ke dalam Israel melalui NGO kerana NGO ini disenarai hitamkan. Tapi banyak NGO ni ada banyak cara.
Walaupun mereka disenarai hitamkan, mereka boleh senarai putihkan bantuan dengan menyalur kepada, satu adalah sekutu NGO mereka. Mereka hantar pada KSM, mereka hantar pada NGO yang boleh masuk. Sebab di Malaysia ni saya tahu style dia. Ada NGO dia aktif tapi dia tak duit. Dia pergi minta pada NGO yang ada duit. Itu di Malaysia ni bagusnya orang NGO ni. Adalah sebagai contoh bila Sentra nak membuat pendakwaan ke atas Lubnan. Sentra tak ada duit. Dia tak terkenal, dia hanya ada satu je pekerja tetap, Tuan Azri. Yang lain adalah 7-8 lawyer Muslim yang menyampaikan khidmat secara peribadi. Nak buat kempen untuk menyediakan 100 bukti yang telah dipertanggungjawabkan kepada Malaysia. Mereka memerlukan sekitar RM300,000. Sekarang saya kesian, semalam saya bagi ceramah. Tuan Azrin ni pejuang. Orang yang puluh tahun bantu tentang Gaza. Dialah antara lawyer yang menjadi kumpulan penasihat pada kerajaan Afrika Selatan waktu membawa kes ni pergi ke ICJ. Nah sekarang dia sedang membantu untuk membolehkan pendakwaan ke atas keputusan pendakwaan ke atas kerajaan Myanmar kerana membunuh orang Rohingya ni disegerakan. Tapi mereka ni tak terkenal. Jadi tak ramai orang donate duit. Jadi setiap kali mereka ada operasi, Cinta Gaza bagi duit, MAPIL bagi duit, badan-badan lain bagi duit. Satu hari kita nak betulkan nature ni di Malaysia untuk tuan-tuan mula juga. Selain menyokong bantuan kemanusiaan, gerakan-gerakan yang bersifat perundangan. Hendaklah juga kita beri sokongan. Sebagai contoh sekarang, semalam saya jumpa dengan Tuan Azrin. Dia jual pes di depan masjid. Nasib baiklah ketika saya buat ceramah tu ramai orang dekat surau Nurul Hidayah. Jadi saya cuba masukkan chip lepas ni, kita akan kontak mereka, kita tolong jual. Tuan-tuan tu belilah. RM10 je. Di mana tuan-tuan dapat pakai patch Gaza sebagai tanda tuan-tuan menyokong apa saja usaha yang saudara boleh pakai patch Kafiah Palestin kecil je, RM10 tuan-tuan beli dan tuan-tuan menyokong usaha mereka. Kami akan beli tunai daripada mereka so mereka ada duit cepat untuk menjalankan dua kerja. Sekarang malam saya jumpa mereka di masjid di surau Nurul Hidayah. Mereka kata jalan yang paling cepat je nak hilangkan masalah Rohingya di Malaysia ni adalah kena tekan ICJ yang telah pun selesai perbicaraan mengenai genocide di Myanmar. Genocide di Myanmar ni pada OIC, persidangan OIC 2019. 57 negara OIC bagi dekat Gambia. Gambia yang akan proceed kes ni di ICJ. Maka di ICJ Gambia bawa proceed ni. Kes ni, kes Rohingya dibunuh sebagai genocide. Gaza Gambia buka dan berjaya dapat perintah sementara. Di mana ICJ memerintahkan secara sementara kepada kerajaan Myanmar pada waktu itu kerajaan demokrasi yang belum diguling dan juga junta tentera. Jangan bunuh orang Islam di Myanmar kerana terbukti kamu melakukan genocide. Jadi perbicaraan ni jantan panjang, jalan panjang hinggalah ada kes di mana bukti-bukti yang dikemukakan oleh Gambia dengan sokongan peguam-peguam pro Rohingya di seluruh dunia berjaya membuktikan orang Rohingya dibunuh secara genocide. Perkataan yang digunakan genocide. Maka telah ada bukti, maka Januari 2026 kerajaan Myanmar diminta membela diri. Dia samalah bila kamu dituduh dan dipati bersalah, kamu kena bela diri. Jadi bila kerajaan Myanmar bela diri daripada Januari, keputusannya patut keluar dah bulan Jun tapi ditangguhkan lagi. Sekarang ni kita sedang mendesak untuk membolehkan keputusan dikeluarkan cepat. Kerana kita kata di dalam negara kita ada tekanan. Di mana orang Rohingya telah menjadi mangsa kebencian, mangsa ugutan dan mungkin mangsa kepada tindakan fizikal kalau tak dapat dikawal. Jadi kita terpaksa hantar satu memorandum. Nak usahakan memorandum ni katanya esok baru dia orang panggil saya untuk datang. Sebab kita terpaksa bina collaboration sesama rakan-rakan. Jadi pihak ni panggil saya dapat jemputan. Tapi cuma besok kita nak sahkan di mana kita jumpa. Sebab memorandum ni kita nak minta adalah satu, macam mana cara dia sekarang. Kalau cara dia kita kena hantar wakil kita pergi The Hague. Berarti pasukan sentra kena pergi The Hague. Bagi tahu kata keadaan di Malaysia dah kritikal. 126,000 orang Rohingya yang menjadi pelarian di Malaysia ini telah menjadi mangsa kebencian rakyat Malaysia. Telah menjadi beban kepada rakyat Malaysia. Kalau kamu lambat mengeluarkan keputusan dan orang Rohingya tak lalu proses untuk dihantar pulang, kami bimbang akan berlaku tekanan yang lebih besar secara emosi dan secara mental kepada 126,000 rakyat Rohingya yang ada di Malaysia. Kerana keputusannya tak ada. Kalau besok coalition kita perlukan benda ni, saya akan raih dana untuk membolehkan peguam-peguam ni terbang. Kali inilah jalan. Kalau kepada kita biar, kita duk pergi menari, kita duk pergi menari, kita duk pergi bagi orang tambah benci tapi kita tak ada solusi. Tak akan selesai. Kita pergi cekak kanak-kanak, kita pergi kacau segala benda, tak akan menyelesaikan masalah. Kalau inilah penyelesaiannya, kita kata berapa ribu untuk membolehkan 3 wakil daripada Malaysia menyediakan bukti. Ambil video-video ancaman, ambil video-video tekanan, ambil keadaan anak-anak Rohingya yang ada di Malaysia yang terancam. Sekarang kita bawa dan tunjuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa, kamu kena cepatkan keputusan. Sebab di Malaysia ni dia hanya tinggal bom je nak meletup. Kalau letup bom, kami akan menanggung masalah di mana orang Rohingya dianggap genocide di Myanmar dan di Malaysia dia menjadi bangsa pembantaian. Imej negara kami jatuh,
Kedudukan kami dalam ranking hak asasi manusia jatuh. Kami sebuah negara kemanusiaan yang kemudiannya dijatuhkan taraf dia. Dan menjadikan perniagaan kami. Kerana kalau kita jatuh di bawah negara yang dianggap melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan konvensyen kemanusiaan, kita boleh jatuh grade 3. Dalam grade 3 ni, dijatuhkan dalam negara grade 3, banyak negara akan boikot barangan ekonomi kita. Ini kita kena jaga, kita duk ingat seronoknya. Tampak seronok menyeru kebencian. Sekiranya kes ni kemudian dibawa dan kebencian itu dikatakan wujud di Malaysia, kita punya standard sebagai negara kemanusiaan diturunkan. Bila diturunkan, kita akan mengambil rasa malu di kalangan masyarakat antarabangsa di mana tindak balas mereka adalah kepada ekonomi kita. Jadi kalau kita rasa dalam pertemuan besok kami akan anjurkan, kalau kita rasa kena pergilah dan sediakan bukti video-video ancaman ke atas orang Rohingya pun banyak yang ada di TikTok kita download, kita hantar dan kita katalah kepada mahkamah di The Hague. Ini keadaan yang berlaku di Malaysia. Kerana kamu lewat 6 tahun perbicaraan dan orang Malaysia kami bimbang, kemudiannya akan menjadi apa yang dipanggil Myanmar 2. Yang mana mereka yang di Myanmar, mereka telah pun membuat genocide. Di Malaysia kami membuat apa yang dipanggil genocide mental. Menjadikan rasa takut, genocide emosi, membunuh perasaan mereka untuk masa selamat berada dalam negara ni. Jadi keluarkanlah keputusan dengan cepat. Kerana keputusan ni ada 3 perkara. Dalam tuntutan Gambia ni ada 3 perkara. Pertama, Gambia kata reinstate. Gambia minta dalam pendakwaan. Kalau menang pendakwaan ni reinstate. Berarti Myanmar kena terima semula pelarian Rohingya yang lari meninggalkan negara tersebut dalam tempoh genocide 2012 sampailah sekarang. Dia kena terima semula. Termasuk 126,000 yang ada di Malaysia dan 1.2 juta orang yang berada di Bangladesh dan diaspora di Myanmar yang merebak. 500,000 orang berada di tanah Arab dan lebih kurang 30,000 orang berada di Thailand. Dia kena terima reinstate. Yang kedua, keputusan yang dituntut oleh Gambia dalam pendakwaan ini adalah zon hijau. Iaitu memastikan semua yang nak balik ni selamat. Berarti kalau benda ni dibuat, boleh dibawa ke United Nations Security Council, Majlis Keselamatan untuk menubuhkan pasukan pengaman PBB. Yang mana PBB ni akan masuk dan berada dalam garis hijau untuk membolehkan orang Myanmar balik daripada laluan mana untuk sampai balik di Rakhine ataupun di Arakan. Yang ketiga, pasukan pengaman ni kena ada kekal hingga ada jaminan mereka selamat. Jadi seperti Kosovo, Kosovo merdeka daripada Kosovo merdekakan daripada Serbia, sampai sekarang NATO duduk. 2008 PBB bagi mandat pada NATO. NATO duduk di situ sampai sekarang 2026 tak keluar-keluar kerana belum terjamin selamat. Orang-orang Islam di Kosovo, kalaulah NATO keluar, tak ada jaminan Serbia tak serang mereka. Kerana kedudukan ketenteraan mereka kecil, saiz ekonomi mereka kecil, pertumbuhan ketenteraan mereka kecil. Maka NATO letak di Mitrovica sempadan di antara Serbia dan juga Kosovo sebagai pelindungan. Berarti benda-benda ini pernah digazet dan pernah dibuat. Jadi ini saya jelaskan kepada tuan-tuan. Sekiranya inilah jalan keluar yang kita ada, kita pilihlah jalan keluar yang saya selalu bagi tahu pada tuan-tuan. Kita boleh marah, cari keteraturan. Kita boleh rasa terancam, tapi cari keteraturan. Di mana tertib kita orang berbangsa dan orang beragama. Orang berbangsa tak apa tuan-tuan. Semua bangsa dalam dunia ni berbangsa. Tetapi orang yang beragama. Dan agama ini adalah agama yang menjamin tata tertib keteraturan kita di dunia dan di akhirat. Kita nak buatlah keteraturan dia. Jadi kalau besok keputusannya demikian, tuan-tuan supportlah bila kami raise fund untuk membolehkan. Satu adalah pengumpulan bukti orang-orang Rohingya berada di Malaysia dalam keadaan terancam. Yang kedua, bukti ini akan dibawa oleh wakil kita pergi ke The Hague untuk diserahkan kepada The Hague, minta penghakiman ke atas kes Rohingya jangan ditangguh lagi. Penghakiman ini mesti keluar cepat kerana kedudukan orang Rohingya di bawah diaspora dia menjadi negara pelarian telah diancam oleh penduduk tempatan yang tak selesa dengan kehadiran mereka. Kita memang tak selesa dengan kehadiran mereka. Tapi kita tak boleh dengan mengatakan menyeru kebencian akan selesai masalah. Apa kita nak buat sang? Kita pukul. Kita halau, kita bijak. Yang bagi dia makan, lepas tu mayat-mayat dia semua mati kerana kebeluran, kita nak tanam. Tak boleh. Solusi dia adalah mencari jalan yang ikut keteraturan. Iaitu perkara yang boleh dilaksanakan dengan mengatakan memang kita marah secara ekonominya ada impak kepada kita. Tetapi menyelesaikan secara keteraturan. Menunjukkan bahawa orang ini dia beragama Islam dan Islam telah menjadikan dia orang yang berakal. Berarti orang ini sedang menghadapi masalah. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal. Dan akal mereka dibentuk oleh agama mereka yakni Islam. Senang supaya kita taklah menjadilah kata, apa jadi masalah ni orang Islam lari ke negara dia. Orang Islam juga yang bubuh orang Islam ni. Dunia Barat akan merasa pening kepala. Kerana orang Rohingya ni pernah juga lari ke negara lain. Orang-orang Islam yang lari daripada Syria pergi ke Eropah. Orang Eropah tak buat mereka begini. Maka nak menjaga sasiah bangsa kita ni supaya dilihat berbangsa dan bangsa ini berpandukan kepada agama. Maka carilah jalan penyelesaian yang ada ketertiban dia. Jadi itulah saya bagi tahu kalau besok
Kerana Tuan Nadir jemput saya tadi. Saya dah kata setuju. Kita putuskan tempat kecil, kita kata. Now kita nak solution. Pasal meeting di tempat yang complicated. Kalau setuju jumpa di kedai kopi, solution dia apa? Kita nak hantar semua rakaman keadaan yang ada. Dan bukti-bukti ni kita nak minta peguam-peguam tempatan sediakan. Dengan bukti ni kita bawa pergi ke The Hague. Kita serahkan daftar pada The Hague. Kalau biar lagi ni masalah. Kerana Rohingya ni dah jadi masalah besar di Malaysia. Kalau Mahkamah The Hague tak putuskan dengan cepat. Dah 6 tahun perbicaraan. Kita bimbang. Ancaman ke atas mental dan juga emosi orang-orang yang menjadi pelarian ni terjejah dengan teruk. Dia di ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa di bawah PBB. Ya, dia base di The Hague. Ini bukan ICC ya. Kes ni baru di peringkat ICJ. Ya, esoklah. Jangka pukul 2 petang. Kita pun tak nak meeting lama-lama. 15 minit je, tak payah menari dalam meeting ni. Tak payah pakaikan plakat apa semua. Meeting ni duduk, bawa sifat ihsan kita. Dan mengatakan bahawa dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita buka meeting ni kerana yang menjadi masalah ada saudara seagama kita. Apa keputusan ni? Saya akan tanya kepada Encentra. You are ready tak? Fly pergi The Hague, bawa dokumen semua. Memerlukan simpanan dokumen berapa banyak? Dia kata seminggu, okey. Berapa banyak bantuan yang kita perlukan untuk seminggu ni? Kamu cukup lawyer tak? Dia kata cukup. Kamu cukup tak orang untuk download semua gambaran betapa panasnya anti Rohingya di media sosial Malaysia? Cukup. Okey. Kamu ada gambar cukup tak orang Rohingya yang hidup dalam ketakutan kerana kesan daripada kempen anti pendatang Rohingya? Dah cukup. Cukup kita fly je pergi The Hague. Kita serahkan. Supaya The Hague tahu. Kalau tidak, dia tangguh lagi keputusan ni. Sebab dia tak tahu bahawa di setengah-setengah tempat, beban daripada lambatnya keputusan ni telah menyebabkan kebencian dan semangat anti Rohingya ni berlaku dengan begitu meluas. Kalau dia kata itu, dia orang kata, ya tak apa. You all setuju je, ini you all akan buat kan? Okey, saya tolong kempenkan duit dia. Senang. Amin lah. Siapa yang doakan amin. Tuan-tuan bantulah nanti sebab saya tak fikir banyak. Mereka ni pun naik syarikat terbang tambah murah je. Kalau 3 lawyer pergi, tak ada isu. Pergi, tidur balik. Sebab ni lawyer-lawyer yang menyumbangkan kerja secara sukarela. Sentra ni bukan bergaji. Yang kedua, yang kita perlukan adalah pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti saya ingat senang je. Sebab saya kata kalau kita dah start pengumpulan bukti, kawan-kawan kita yang dah ada kemahiran di media sosial, sama ada mereka berada dalam NGO Cinta Gaza Malaysia, mereka ada dalam NGO MAPIM, mereka download je video. Yang mana video-video ni mengabsahkan orang-orang Rohingya sedang berada dalam keadaan ditekan, ditakut-takutkan dan berada dalam apa yang kita panggil graf kebencian. Serah saja dokumen tersebut kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk menjadi kuasa pendesak. Kena buat keputusan cepat. Kena buat keputusan cepat. Kalau tidak, jadi susah. Kerana orang kita pun tak boleh nak bersabar. Ada had kesabaran. Setiap negara tak sama cara dia melihat isu kemanusiaan. Negara-negara barat mempunyai civilization yang sangat tinggi di bawah sistem sekular tentang kemanusiaan. Kita ni pula walaupun ada agama Islam yang menyatukan kita, tapi kita tak cukup kuat untuk mengikat agama ni apabila datang di mana terancam saja ekonomi, agama akan jadi nombor 2. Datang saja rasa tak selesa, agama jadi nombor 2. Ini jadi sangat rumit. Kerana di bawah sistem sekular, kemanusiaan ni ada satu je piawaian dia. Kena buat benda ini kerana kita dilahirkan sebagai manusia, martabat manusia ditentukan cara kita berfikir tentang kemanusiaan. Kerana Islam ni jadi susah. Walaupun Islam agama yang benar, tetapi para mereka yang mengamalkan Islam, selagi menguntungkan, kamu adalah saudara Islam. Kalau rugi kan, kamu adalah orang Rohingya, kami adalah orang Malaysia. Itu jadi masalah dia. Bila pelabur barat datang bawa banyak duit dan menyediakan peluang pekerjaan, kamu adalah rakan dagang. Walaupun mereka bukan orang Islam. Tapi bila kamu, orang Islam datang dan akan bawa kamu daratan. Oh, kamu adalah bangsa luar dan tak layak berada dalam negara kami. Jadi, keadaan berpilih-pilih ni merumitkan kita. Kita belum sampai ke tahap boleh mendidik tentang apa yang dipanggil keteraturan dan ketertiban yang sangat bagus dalam agama kita. Sebab orang masih lagi melihat dalam hidup ni apa yang menguntungkan, itulah pilihan. Di mana nanti esok? Sebab esok baru mesyuarat pukul 2 petang. 2 petang kita panggil mesyuarat segera besok. Setelah melihat keadaan ni, saya baru beritahu pada tuan-tuan. Kawan-kawan saya tak tahu lagi suggestion ni. Tuan-tuan yang paling tahu. Jadi suggestion saya dalam meeting besok adalah, this is my word, this is my commitment. Kalau kamu semua bersetuju, okay, run my commitment. Saya kena tawarkan solusi. Tak boleh pergi meeting. Nanti meeting tu jadi panjang, tuan-tuan. Berjela-jela. Meeting saya nak pendek je. Saya kontrol meeting tu besok. Datang je, bagi peluang saya bercakap 15 minit. Ini adalah option saya. You buy in or not? Kalau you buy in, malam ni juga saya live dan saya carikan fund. Berapa ribu? Diperlukan.
untuk membawa bukti-bukti bagi mendesak ICJ menyegerakan keputusan reinstate. Lepas tu kemudian green zone dan kemudian long term coverage untuk orang-orang Rohingya balik. Kita boleh buat. Kita nak itu aja. Kalau mereka tersetuju, saya turun jalankanlah malamnya dengan tuan-tuan, sebab satu perkara yang saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, ada 3 perkara yang dihantar oleh yang diajar oleh Dr. Mahathir pada saya. Kegagalan orang Melayu ni adalah perkara yang ketiga. Dia sangat bagus dari segi idea. Okey, orang Melayu ni selalu jumpa jalan penyelesaian sampai tang pelaksanaan fail. Jadi kita nak cepat. Esok inilah kita kata penyelesaian, inilah jalan inilah masalah dia. Inilah jalan penyelesaian ni, mari kita laksanakan. Jadi kalau laksanakan, mana saya turun live je. Lepas tu dia orang kena ready. Sediakan dokumen bukti semua, fly pergi The Hague, serah je dekat The Hague. Sebab proses penyerahan pendaftaran bahan kes ni sehari je. Sehari je untuk mendesak. Ya, amin. Doakanlah tuan-tuan. Dia bukanlah tentang kita. Hidup tak selalunya tentang kita. Tapi dia adalah tentang mati. Susah mana pun kita hidup atas dunia adalah kerana orang mencuri peluang pasaran sayur. Penat mana pun kita tu ada dunia adalah kena datangnya satu orang kita anggap pengotor ataupun satu puak yang kita anggap pengotor. Tak apalah, dunia yang pendek, paling panjang nyawa Allah bagi pun setakat yang ada di Malaysia, Dr. Mahathir dah 101 tahun, 101 tahun yang ada cadangan sekarang. Tapi akhirat kekal abadi. Takut kita yang umur tak panjang ni 60, 65 tu buat perangai-perangai yang kemudiannya. Kerana dunia yang sangat kita kejarkan ni menjadikan kita orang terbuang di akhirat kelak. Yang kita bimbang ni terbuang di akhirat kelak ni jadi susah. Nabi pun tak mau tengok muka kita. Kamu bukan umatku yang menyertai umat yang lain, jadi masalah pula. Jadi payah. Jadi kita buatlah apa yang boleh kita buat supaya akhirnya apa yang kita boleh buat, kalau dia tidak boleh menyelesaikan sepenuhnya pun dia boleh mengurangkan mudarat. Itu tanda usaha untuk menyelesaikannya dilaksanakan. Tinggal kita boleh doa je lah, Allah mudahkan. Selalunya daripada pengalaman saya dalam hidup ni, ada je usaha. InsyaAllah Allah mudahkan. Paling tidak pun kalau usaha tu tak berjaya, Allah mudahkan kita berlapang dada. Sebab kita dah berusaha. Saya beritahu pada tuan-tuan, bila kita berusaha, kadang-kadang usaha tu tak berjaya. Tapi dia menjadi lebih rumit kalau kita tak berusaha. Di mana dia menjadi fikiran yang berkerawang dalam fikiran kita. Kita usaha tak berjaya. Sebab kita orang beriman kan. Lapang dada dah kita usaha. Berarti Allah belum memberikan dia waktu dia. Kita usaha lagi. Kita usaha lagi. Kita usaha lagi. Sekurang-kurangnya, sekali gagal, 2 kali kuat kita berusaha selepas tu. 2 kali gagal, 3 kali kuat kerana kita berusaha selepas tu. Kerana kita tahu, kita bukan jenis orang berputus asa. Kita faham, hakikat hidup kita ni, kalau Allah tak bagi kejayaan, sebab apa? Kalau kamu usaha 2 kali, ada yang lebih besar menjanjikan kamu. Kalau kamu tak berjaya, aku gagal kan? Sebab aku tahu, kamu usaha 2 kali kuat, ada kejayaan lebih besar menanti kamu. Ada lebih besar bersangka baik dengan Allah ni. Berarti kita usaha sikit. Ni kita kata, tak banyak. Kayak Allah kata, kalau aku jaya tu ni sikit sangat. Gandakan, sampailah aku tahu inilah keperluan kamu. Itu saya boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada apa-apa lagi nak tanya, tuan-tuan boleh tanya. Kita dah free flow. Kita ada 1.5 jam lagi sebelum menjelang pukul 12 malam. Saya tak live petang tadi kerana sangat letih. Saya ambil walaupun tak boleh cuti hari, saya ambil cuti saya ambil cuti waktu je petang. Tak ada apa yang saya nak cakap tentang Bob D20. Tuan-tuan dah tengok tajuk saya bercakap sekarang. Saya sedang bercakap tentang nasib orang Rohingya, saya bercakap tentang perang. Takkanlah Bob 20 pun saya nak cakap. Tuan-tuan pun sendiri boleh faham, tuan-tuan masuk kan. Saya tak katalah restoran mewah, jangan order di tempat yang salah. Kan? Saya taklah sombong, tapi saya kata, tak apalah. Katalah anggap saya ni kedai catuk tepi jalan. Tuan-tuan anggaplah ni kedai catuk tepi jalan. Janganlah order stick dekat saya. Sebab tentu kedai catuk tepi jalan tak jual stick. Kalau Bob D20 tu macam stick. Kalau tuan-tuan anggap ilmu saya ni restoran mewah kan. Tuan-tuan masuk ke restoran mewah. Jangan minta cokodok. Waiter tu kata dia pun tak tahu perkataan cokodok tu apa. Jadi berada di satu tempat tu fahamlah. Nak isbatkan satu tempat tu dalam keadaan apa. Kalau anggap saya ni kedai catuk yang hanya berbumbungkan kain tarpan, jangan minta steak. Minta pula daging wagyu. Dan tentulah saya tak ada. Saya tak tahu cakap, saya tak follow pun. Tuan-tuan lah patutnya naik kotak cerita kat saya. Sebab tuan-tuan yang ambil berat.
Tanpa dia hidup tuan-tuan tak sempurna. Tuan-tuan naik cerita, saya nak dengar. Masya Allah, untuk saya tak ada benda yang saya nak ambil berat tentang perkara tersebut. Sebab tuan-tuan dah tahu dah, saya duduk stream dengan tuan-tuan dan perkara yang lain. Saya tak nak ambil berat pun. Dan tak akan ambil berat pun. Jadi tuan-tuan lah cerita kat saya, supaya saya boleh ambil berat. Sebab tu saya bagi tahu dekat tuan-tuan, salah satu benda yang disebut dalam 26 sifatnya, tuan-tuan ni orang semayang, tuan-tuan ni orang warak, dan tuan-tuan ni banyaklah buat ibadah. Maka tuan-tuan tak pernah bertanya, sama ada ibadah tuan-tuan ni, ada tanda-tanda Allah menjaganya. Jadi kata Imam Ghazali ada tanda. Di mana kalau ada lihat 26 sifat ni ada dalam diri kita, tak guna segala ibadah kita. Salah satu kata Imam Ghazali, tanda-tanda orang yang beribadah ni dia tulis dalam Ayuh Awalat, kitab masyhur dia ni. Satu daripada 28 kitab masyhur dia, daripada 250 kitab yang dia tulis. Kata dia, pertama adalah apabila kamu berbual, kamu bercakap perkara yang tak ada manfaat pada dirimu dan kepada orang mendengar. Ataupun kamu masuk ke dalam perbualan yang perbualan tu tidak ada manfaat pada diri kamu. Itu tanda-tanda pertama. Orang tu sebesar mana pun ibadah dia, kalau dia nak cari jawapan Allah terima atau tidak ibadah dia, kalau ada perkara tersebut adalah sia-sia. Satu. Yang kedua kata Imam Ghazali adalah orang yang apabila dia melihat kejayaan orang lain, dia melihat kemuliaan Allah bagi pada orang lain, kerana dia berasa diri dia hebat dari segi ibadah, maka dia akan cemburu dan iri hati. Kerana kata dia, kerana dialah yang paling mulia dari segi amal ibadah, kata Imam Ghazali pada anak murid dia. Kemudian dikitabkan, orang ini adalah tanda orang yang paling tercela dalam agama. Yang ketiga adalah orang yang apabila dia terima ujian Allah, dia mengatakan Alhamdulillah, diuji Allah dia mengut. Jadi saya nak jelaskan pada tuan-tuan, bukan level. Supaya tuan-tuan buang ni jatuh tak perkara yang Imam Ghazali kata. Apabila kamu bercakap tentang satu perkara, dia tidak memberi manfaat kepada orang lain. Satu, kalau saya cakap tak ada manfaat untuk tuan-tuan. Yang kedua pula, saya masuk pula dalam perbincangan yang percakapan tersebut tak ada manfaat untuk diri saya. Maka itulah tanda-tanda paling awal, mudah untuk ukur. Ibadah kita ni sampai ke mana? Maksudnya tak sampai ke mana. Kalau kata Imam Ghazali, wahai anak, dengarlah nasihatku. Ada 26 nasihat di dalam ni. Jadi jelaslah kadang-kadang tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena semak kalau diri tuan-tuan suka berbual hal-hal yang sebenarnya tak ada manfaat. Okey, tuan-tuan suka masuk pula dalam perbualan yang dalamnya tidak ada manfaat. Itu ciri pertama, yang paling besar, tanda ibadah kita ni sia-sia. Takkanlah tuan-tuan tak takut. Sebab yang pesan ni bukannya pemain bola sepak. Yang pesan ni adalah ulama tasawuf yang paling afdal bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Imam Ghazali. Jadi pegang dia cakap tu. Syria tak ada update baru. Cuma dalam kes dalam kes jangka panjang ada perbincangan besar tentang Syria, iaitu negara-negara barat ni cadang alternatif. Syria nak bina laluan piping minyak. Kita tak ada peta dia. Tapi piping minyak ni dicadangkan. Sekiranya Selat Hormuz dan juga Laut Merah besok menjadi ancaman. Syria menerima pelaburan 800 juta USD di Latakia. Syria, pantai dia yang paling dalam air dia adalah Latakia. Ketika Syria baru saja dijatuhkan kerajaan Al-Assad, naiklah kerajaan Ahmad Al-Sharak. Ahmad Al-Sharak ni menerima jaminan daripada UAE. UAE akan bangunkan 3 projek besar. Salah satu adalah pengkalan lautan dalam, menjadi pelabuhan yang termoden untuk lawan pelabuhan Israel. Nama pelabuhan ni Latakia. Berarti pelabuhan ni boleh merentas lautan Mediterranean daripada tanah Syria. Ada mana pelabuhan ni 800 juta USD ni ataupun kira-kira 3.2 bilion ni akan dibangunkan oleh UAE. Baik, bila pelabuhan ni ada, perancangan sekarang ni adalah untuk mengelakkan minyak yang mengalami masalah kalau perang berlaku Selat Hormuz ataupun Laut Merah. Minyak ni akan ada piping daripada daripada Iraq terus saja pergi ke pelabuhan Syria. Di mana minyak boleh dikeluarkan daripada option lautan Mediterranean. Sebab minyak sekarang keluar daripada Selat Hormuz. Kemudian minyak keluar daripada Laut Merah. Maka dengan piping jalan darat daripada Iraq pergi terus ke Syria, minyak Iraq ni dapat dijual sebagai minyak penampung yang tak tergugat dalam perang ni. Tapi projek tu tak akan lusa siap lah, dia makan 2-3 tahun. Satu, kerana di Iraq sendiri. Projek ni boleh disabotaj kerana Iraq bukan semua government of the day yang dipimpin oleh Ali Az-Zaidi ni kuat. Dia ada Syiah Ali Az-Zaidi yang dipanggil Syiah berkelas sederhana yang memerintah Iraq. Tapi kumpulan Khatib Asy-Syuhada, dia ada 30,000 pejuang. Ini adalah kumpulan Syiah yang ada di Syria yang menyokong Iran. Jadi nak bina koridor yang selamat bagi projek ni pun ada bahaya dia. Kerana Iraq ni negeri besar.
government dia tak boleh kawal semua kawalan rakyat dia kerana pemilikan bersenjata ni jadi besar sejak perang Amerika menjajah Iraq sejak 2003 sampai 2011. Kemudian nak masuk ke Syria pun sama. Syria negara besar. Ahmad Asharak belum ada angkatan tentera yang kuat. Menghapuskan sel-sel teroris yang masih ada di Syria. Sebab tu bila Perdana Menteri Presiden Emmanuel Macron pergi melawat Syria 2 minggu sudah, ada bombing tak jauh daripada hotel dia. Berarti jaminan kawalan keselamatan bagi Syria ni masih rendah. Dia negara baru, dia baru kena bom, dia dah perang 14 tahun, kerajaan ni baru naik, kerajaan ni tak cukup dana. Jadi untuk membina projek ni bukan saja duit, stability laluan minyak tu. Kerana laluan minyak ni boleh disabotaj, boleh dibom dan pembinaan dia boleh disabotaj. Kalau berlaku kesan-kesan politik yang menjadikan kumpulan Khatif Asyuhada pro-Iran ni mensabotaj projek ni kerana dia ada kepentingan dengan Barat. Dan begitu juga berlaku di Syria. Sekiranya mereka yang kemudiannya menjadi ultra, kumpulan pelampau yang menganggap sebarang bentuk ekonomi Syria ada kepentingan menjadikan Syria sebagai daripada rakan Barat, terutama dalam ekspor minyak, mereka akan sabotaj projek ni. Jadi bunyi atas kertas, tengok atas peta, ya, nampak cantik. Tapi melihat keadaan keselamatan di atas tanah tempat terowong minyak ni nak lalui, dia tak mudah nak diatasi. Kerana gerakan kumpulan bersenjata masih besar, terutama di Iraq. Ada apa tuan-tuan nak tanya soalan? Sebelum saya pergi pada Baki T-shirt, ada 9 lainnya. Baki T-shirt, alhamdulillah tuan-tuan.